Ah, 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 puyuh akhirnya. Lain yang ku cari, lain yang dapat. Ku nak mancing puyuh, yang makannya haruan. Ah, yeah. Assalamualaikum, geng. Hari ni aku mancing puyuh, geng, dengan kawan aku tu. Oi, mana? Nak makan Joko tu. Kenapa? Tak ada apa. Geng, tu kawan aku. Dia dapat banyak je, geng. Aku pun dapat seekor haruan, seekor puyuh. Aku pun tak tahulah. Walaupun saiz tak besar ke, tapi ada puyuh dah kat sini. Aku dah lama tak mancing puyuh. Nak mancing dekat depan sana tu, jauh dia punya tempat dia main, tak sampai. Dan banyak pula apa ranting-ranting macam ni, menyusahkan aku nak mancing. Jadi petang ni aku cubalah kat sini. Alhamdulillah ada juga ikan puyuh nak makan. Cuma saiznya tak berapa besar. Jadi, geng, aku mancing puyuh. Kawan aku dah nak gerak, dia pun dah nak maghrib. So adalah tadi hiburan-hiburan kawan aku dapat ikan. So, geng, kau tengoklah apa yang berlaku. So pada yang menonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel AIC. Yang belum subscribe, kasih subscribe. So, geng, stay tune. Jom sembat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba mancing puyuh dekat sini ya. Nak main? Ada main? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hanyut. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, terpelanting kan. Masuk dah sengah. Alamak, tak jumpa siut. Oh, pandai lah dia lepaskan diri. Duduk sini duduk, mau makan. Oi. Duduk. Oi. Sini. Ingat lembu badan terap, ramping. Ini makanannya cukup. Mari mancing puyuh. Oh, salah. Hiya. Situ betul. Puyuh akhirnya. Aku tak kumpal. Saya pun tak kumpal tadi. Saya tak kumpal. Haruan betul-betul bos semak tu kan. Ada haruannya. Semalam dapat seekor depan tu. Boleh lah secekak saiz. Dia lagi. Lepas dia. Memang kau duduk ke poli tadi. Memang duduk poli. Duduk poli. Lama dah ada simpan dendam nak buat macam tu. Cabut tangan megang. Aduh. Dah lah berat. Lepas tu pudahnya ujung. Oi, haruan. Semua nak makan.
Ini nak pindahkan ke poli juga? Janganlah, nanti sini tak ada ikan. Aku nak mancing, lepaskan balik sini. Aduh, aku bawa balik poli je. Aku ternak kat sana. Haruan pula dia makannya. Tolonglah puyuh. Kau jangan. 13 musim aku kena bahan nanti. Oh, alah lucut. Kasar Rut. Masalahnya lucut jarang kecil. Hai, bila nak berasa ni melengkung rot ni? Duduk. Ni, Joko. Kau duduk sini baling depan tu. Iya. Baik geng, jangan putus asa walaupun kawan dah naik 2 spesies. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lain yang ku cari, lain yang dapat. Aduh. Astagfirullahaladzim. Geng, aku nak mancing puyuh. Yang makannya haruan. Cencurut pula tu. Alamak. Kasih ni, kali ni kasih aku lepas lah. Tak boleh lah orang tu nak bahan aku. Okay. Bawang besar nanti aku casting. Alright geng, alhamdulillah. Tak cari haruan, haruannya makan. Bila cari haruan sampai panjang tangan. Okey, tak apa. Ini kali kita cari puyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aha, okey, ngam. Ai. Haruan juga? Hah? Haruan juga? Kawan sebelah naik haruan. Haruan setengah jengkal. Harilah puyuh. Tuha. Main sana buat apa? Oi. Ampui. Yeah. Hihi. 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 Au. Au. Tak boleh lah nak aksen. Nampak puyuh. Abang mancing apa ni? Puyuh. Arah. Alhamdulillah. Alright geng, jadilah.
cepat gian lepaskan mancing puyuh ni. Ha, 2 jari. Ha, terbuka. 2 jari. Yeah. Diam. Muyung. Okey, kita pasang umpan lagi. Kawan-kawan aku tak nak bahan lah. Aku dapat dah puyuh. Okey, umpan cengkrik. Mantap. Puyuh climbing perch. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Nak 3 jari setengah. Jadi ya. Kan? Senyap-senyap je. Dia naik comel hotel. Janganlah dibuat macam layang-layang. Dia makan aku bawa. Tak boleh ada dia. Ya geng. Kawan ni cukup jadi. Berapa ekor dah ni? Kecil bang. Kita tukar tempat dia. Bismillah. Makan. Oi, dia lagi. Lepas dia lagi. Lalu pula depan kena pula pancing. Ni geng, puyuh. Mantap tu. Ikan mabuk minum brandy. Ha. Terlepas balik pula. Allahu Akbar. Dia tinggalkan aku. Siap kau mah. Pak, ikan. Kau tinggalkan aku. Tuah ni kawan-kawan. Nampak. Nampak. Ni toy ikan, nampak. Ni ikan puyuh, apa kan? Kejap ada. Ikan aku. Kejap ada. Kejap hilang. Dia buat magic. Dia telah naik ke awan. Alright geng, itulah dia geng. Adalah juga hasil aku untuk yang last ni geng. Besar lah sikit pada kawan tu. Besar lah lagi kan. Lama aku tak mancing ikan puyuh. Alhamdulillah hari ni adalah rezeki, ada hasil. Yang ni kita nak pindahkan ke kolam tempat kita mancing malam-malam. Biar dia membesar kat situ. Alright geng, so pada yang menonton, terima kasih aku ucapkan. Yang belum subscribe, kasih subscribe channel IC geng. Puyuh in the house. Alright geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jangan lupa, jom sembat.